Salam sejahtera, saya Cikgu Bavitra Goindarajan. Di sini, saya ingin berkongsi hasil kajian tindakan saya yang bertajuk Penguasaan Kemahiran Spectacular Journey dalam bahasa Inggeris dengan menggunakan Word Venture World bagi 10 orang murid tahun 1. Penyataan masalah. Masalah pertama, murid-murid tahun 1 menghadapi kesukaran untuk mengeja perkataan mudah dengan betul. Murid-murid sering melakukan kesalahan ejaan bagi perkataan asas yang diajar. Seterusnya, kaedah pengajaran tradisional didapati kurang menarik menyebabkan murid hilang fokus dan minat untuk belajar ejaan. Selain ini, murid-murid juga keliru antara bunyi huruf phonics dengan ejaan perkataan menyebabkan mereka mengeja tanpa merujuk kepada ejaan sebenar. Tinjauan kajian. Kajian tindakan ini bertujuan untuk menangani masalah mengeja dan membaca secara lancar dalam bahasa Inggeris dalam kalangan murid tahun 1. Kelemahan ini dikesan melalui ketidakupayaan mereka untuk mengeja perkataan dalam bahasa Inggeris serta membaca dengan fasih. Bagi mengatasi masalah ini, pengaji berpendapat bahawa satu platform dan bahan digital yang menarik dan relevan perlu dibangunkan untuk meningkatkan motivasi dan penglibatan murid dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Kajian ini membangunkan, melaksanakan dan menilai keberkesanan kaedah pengajaran dan pembelajaran PDP ejaan yang lebih inovatif dan menarik berbanding dengan kaedah tradisional. Word Venture World. Word Venture World merupakan satu platform pembelajaran talian yang interaktif. Platform ini boleh digunakan oleh murid-murid tahap 1. Platform ini mencipta dengan menggunakan koding HTML, Hypertext Markup Language. Dari segi rekap bentuk visual, Word Venture World menggunakan kotak segi 4 berwarna-warni dan latar belakang kuning dan putih, memberikan identiti visual yang unik dan menarik. Gabungan kotak berwarna-warni serta latar belakang kuning ini bertujuan untuk mencipta suasana yang menyeronokkan, memberikan pengalaman seperti bermain permainan video mudah alih. Objektif kajian. Pertama, memberi untuk mengkaji keberkesanan penggunaan dalam meningkatkan penguasaan mengeja perkataan asas bagi murid tahun 1. Kedua, menganalisis peningkatan kecekapan mengeja perkataan asas dalam bahasa Inggeris dari aspek ketetapan, kelancaran dan intonasi. Ketiga, bertujuan untuk menilai sama ada intervensi ini dapat membantu murid-murid tahun 1 untuk memahami maksud perkataan bahasa Inggeris dengan lebih berkesan. Dan juga mereka boleh mengeja dengan lebih lancar. Metodologi kajian. Dalam kajian ini, model penyelidikan tindakan KUT 11 1946 telah digunakan. Metodologi kajian. Model tindakan KUT 11 1946 digunakan sebagai panduan utama dalam merancang, melaksanakan dan menilai tindakan kajian ini yang terdiri daripada 4 fasa penting iaitu perancangan, tindakan, pemerhatian dan mereflek. Dalam perancangan, pengaji mengumpul maklumat dan data daripada ujian pra dan ujian pos. Data yang dikumpul dapat membantu pengaji untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh murid semasa mengeja perkataan asas dalam bahasa Inggeris. Bertindak dalam proses tindakan pula, pengaji mula mengubah cara atau kaedah memberikan latih tubi atau menjalankan pentaksiran formatif dari bentuk konvensional ke dalam bentuk pendigitalan. Pengkaji mula menggunakan platform Word Venture World untuk memberikan latihan mengeja dan membaca perkataan bahasa Inggeris. Memerhati, pengaji membuat pemerhatian semasa dan selepas responden kajian menggunakan intervensi pengaji. Pengaji melakukan pemerhatian terhadap murid-murid tahun 1 semasa mengeja perkataan bahasa Inggeris dan menjawab latihan persoalan bahasa Inggeris selepas menggunakan Word Venture World. Mereflek, secara kesimpulan, kajian tindakan ini merupakan satu kaedah untuk membantu guru mereflek masalah yang dihadapi oleh murid-murid tahun 1, memungut dan menganalisis data dan melaksanakan perubahan terhadap amalan mereka berdasarkan dapatan yang diperolehi.
Tinjauan masalah. Peserta kajian murid tahun 1 iaitu 10 orang murid menjadi responden kajian. Instrumen kajian, ujian pra dan ujian pos telah dijalankan. Analisis dokumen, lembaran kerja memberikan 2 lembaran kerja konvensional dan lembaran kerja interaktif. Kaedah analisis data, kaedah kuantitatif pemerhatian telah dijalankan. Jadual 1. Jadual ini menunjukkan ujian pra bagi kemahiran ejaan. Data menunjukkan kebanyakan murid tidak boleh mengeja perkataan dengan lancar. Datanya menunjukkan agak keputusan yang agak tidak memuaskan. Ini adalah platform Word Venture World iaitu Spelling Magic. Gambar 1 menunjukkan permukaan pertama, permukaan platform bagi platform Spelling Magic yang bertajuk Things at the Classroom. Gambar 2 menunjukkan permukaan kedua platform iaitu Spelling Magic di mana murid boleh klik ikon yellow, red dan seterusnya untuk mengeja perkataan iaitu tajuk The Color. Gambar 3 menunjukkan kotak segi empat yang berwarna-warni. Apabila klik setiap kotak Spelling Magic yang bertajuk Shapes, paparan ini akan muncul. Murid boleh mengeja perkataan sambil mendengar audio. Seterusnya, gambar 4 menunjukkan 6 kotak segi 4 kotak. Apabila klik setiap kotak Spelling Magic, murid boleh mendengar audio mengeja perkataan seperti monster, kite, doll, plane, train and computer game. Akhirnya, gambar 5 menunjukkan kotak spelling yang bertajuk food, iaitu apabila murid klik kotak segi empat kecil yang berwarna putih, murid boleh mendengar audio mengeja perkataan. Jadual 2 pula menunjukkan keputusan ujian pos bagi kemahiran spelling mengeja perkataan. Data menunjukkan agak memuaskan selepas menggunakan platform Word Venture World. Dapatan kajian, berdasarkan pemerhatian yang dijalankan, pengaji boleh membuat refleksi. Dapat dilihat penggunaan platform Word Venture World membantu murid-murid tahun 1 dalam kemahiran mengeja perkataan bahasa Inggeris. Platform digital ini juga membantu murid-murid tahun 1 mampu mengeja perkataan asas bahasa Inggeris dengan menggunakan platform Word Venture World. Selain itu, kecakapan ejaan dari segi ketetapan, kelancaran dan intonasi dalam bahasa Inggeris dalam kalangan murid tahun 1 juga dapat dilihat setelah menggunakan platform Word Venture World. Rumusan dan implikasi. Sepanjang kajian ini dijalankan, pengkaji dapat melihat penggunaan platform digital iaitu Word Venture World dapat membantu mengenal pasti masalah melalui tinjauan awal adalah kesukaran murid untuk mengeja perkataan terutama kosakata dari petikan bahasa Inggeris Supermind iaitu buku teks tahun 1 bahasa Inggeris dengan lancar dipercayai berpunca daripada pendekatan pengajaran konvensional. Sistem ataupun platform Word Venture World sebuah platform interaktif yang dibangunkan menggunakan HTML, Hypertext Markup Language. Selain sistem ini direka untuk membantu murid menguasai kemahiran mengeja serta membaca perkataan bahasa Inggeris. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan sistem digital ini berjaya membantu murid tahun 1 dapat dalam kemahiran ejaan dan meningkatkan penguasaan bacaan mereka. Sekian, terima kasih.